Oh boleh. Tapi sebentar boleh? Pause jap. Alright, hi Behind. Mungkin boleh perkenalkan diri kepada audience. Siapakah Behind? Nama betul saya Hairi Azri bin Henry, asal daripada Kuantan atau lebih dikenali sebagai Kuan Sanamobe. So umur macam Datuk Siti cakap, biarlah rahsia. Okay, jadi mungkin boleh share sedikit lah apa plan, upcoming plan lah untuk 2026 ataupun menjelang 2027 ke? Okay. Sebenarnya kalau ikutkan saya tahun ni akan ada album nak keluar. Kemungkinan insyaAllah pertengahan tahun. Saya tak nak cakap lebih, korang kena tunggu dan harap korang suka dan hargai setiap karya yang ada lah. So yeah. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit lah, malam ni kan buat show di Apollo 3000 kan, mungkin boleh share sedikit experience dan juga orang kata you pun ada feature dengan beberapa artis juga kan, pengalaman lah, mungkin boleh kongsi. Okay, sebenarnya kalau ikutkan hari ni, secara jujur saya tak expect pun ramai macam ni sebenarnya. Sebab dengar kabar angin di mana tiket terjual hanyalah bawah daripada 200 pieces. Saya macam okay, mungkin tak ramai lah kot. Tapi sebabkan saya opening, saya kena tarik crowd, cuak sikit lah. Tapi bila saya tengok crowd ada lebih daripada 200, saya rasa estimate lebih 400 lebih lah orang datang. Dan Alhamdulillah orang hargai, orang minat, orang tenap. Lepas tu pasal featuring, sebenarnya kan low-key saya rasa macam reunion dan rapper se-Malaysia. Semua datang, talk to each other, have fun. And bagi saya tu yang best lah. Memori yang best adalah bila semua gather, semua macam pendek kata macam family lah, you know. Disebabkan music. Nampak tak, music mengeratkan silaturahim. So yeah. Okay, jadi tadi macam you sendiri ada cakap macam agak cuak lah kan, perform first and kena tarik audience apa semua. Mungkin boleh orang kata memberikan mesej ataupun kata-kata semangat sikit lah untuk mereka yang baru nak mula dalam dunia muzik. Oh boleh. Tapi sebentar boleh? Pause jap. Cakap start. Action. Okay, semula. Okay, jadi macam yang kita bincangkan tadi lah. Okay. Di sini ada share sedikit perasaan gemuruh kan bila orang kata starting the show and everything. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mesej lah untuk mereka yang baru nak mula dalam dunia rap ataupun muzik ni lah. Okay, bagi saya ini pendapat peribadi tau. Tak ada salah, tak ada betul. Just hanya pendapat saya lah. Untuk yang baru nak ceburi bidang muzik dan nak perform di depan orang ramai, saya rasa mungkin agak susah untuk saya cakap ni tanpa rasa klise. Tapi yang paling penting adalah have fun. Sebab sekiranya awak terlalu serius bila buat persembahan ke atau nak meluahkan sesuatu dekat orang ramai, awak kena ada keyakinan yang tinggi. Dan pada waktu yang sama, awak kena rasa apa yang awak cakap tu, supaya bila awak rasa, peminat atau pendengar ataupun penonton akan turut rasa benda yang sama. Itu yang bagi saya lah. So yang baru, just have fun. Matter of time, tahun demi tahun awak akan improve by itself. Eventually akan improve juga. So keep on letak kepercayaan kat diri sendiri. Dan yang paling penting, tak ada orang boleh tolong kau kecuali diri kau. So yeah. Jadi mungkin boleh bagi ada hint tak macam ataupun harapan untuk you collab dengan anyone lah in the industry? Sebenarnya ni saya leak sikit lah. Album saya akan ada artis-artis yang boleh katakan veteran juga. Macam saya tahu saya boleh cerita ke tak ni, but macam Abang Adib Naha daripada Fabulous Cat, Amandra, Abang Malik Ibrahim, kita tak tahu, insyaAllah. But korang kena stay tune lah. So yeah, tu je. Tak boleh cakap banyak. Shout out to Heming Melvin untuk buat this dope interview. Sebab saya rasa saya dah notice Helmin dah lama juga sebenarnya. Keep on doing it. Dan ya, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan segala rahmat Tuhan dilimpah kepada every each one of you guys. So amin. So yeah.